Maka tanda-tanda kiamat yang baginda mengkhabarkan tentangnya, itu apa yang Allah mewahyukan kepadanya supaya dia mengkhabarkan. Ada juga hikmah pada memperbahaskan tentang tanda-tanda kiamat. Adalah apa? Kita saksikan perkara-perkara yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sebelum lebih daripada 1400 tahun bahawasanya ia akan berlaku. Kita datang pada zaman ini, oh, telah berlaku. Sedangkan pada zaman baginda belum ada lagi. Bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saksikan. Masya-Allah al-azim. Maka antara faedah memperbahaskan tentang tanda-tanda kiamat menunjukkan kebenaran seafdal-afdal ciptaan Allah yang Allah berfirman tentangnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yani baginda sallallahu alaihi wasallam bukan cakap sebagai hawa nafsu. Tidak, bahkan ini apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda kiamat yang baginda mengkhabarkan tentangnya, itu apa yang Allah mewahyukan kepadanya supaya dia mengkhabarkan.